Pernah tak anda fikir dari mana datangnya tenaga untuk kita berlari? Berfikir, malah untuk hidup? Jawapannya, ada dalam makanan kita setiap hari. Ya, karbohidrat. Jom, dalam sesi kali ni kita akan bedah siasat molekul penting ni dari gula yang paling simple sampailah ke struktur kompleks yang membina dunia sekeliling kita. Okey, tengok ni. Nasi, roti, kentang, semua orang tahu kan? Ni semua bagi kita tenaga. Tapi, pernah tak kita fikir lebih dalam sikit? Cuba bayangkan kita zoom in. Jauh ke dalam sampai ke tahap molekul. Apa sebenarnya benda asas yang sama dalam semua makanan ni? Apa yang buat kita panggil semua ni karbohidrat? Baik, ini agenda kita. Senang je. Mula-mula, apa tu karbohidrat? Lepas tu kita kenal gula paling asas, macam mana dua gula bergabung dan macam mana ia jadi rantaian kompleks. Akhir sekali, kita tengok kenapa semua ni penting. Dah sedia? Jom! Okey, kita mulakan dengan bahagian pertama. Soalan paling asas, apa benda sebenarnya karbohidrat ni? Secara ringkasnya, karbohidrat ni sebatian organik. Jangan risau, organik tu dalam biologi maksudnya ia ada unsur karbon, itu je. Dan dia ada dua kerja utama. Satu, jadi macam minyak petrol segera untuk sel-sel kita. Dan dua, jadi macam batu bata yang kuat, contohnya untuk bina dinding sel tumbuhan. Dan yang paling best, resepi nak buat semua jenis karbohidrat kat dunia ni cuma guna 3 bahan je. 3, iaitu karbon, simbolnya C, hidrogen, simbolnya H, dan oksigen O. Gabungan 3 benda ni lah yang cipta semua jenis gula, dari yang paling ringkas sampai yang paling rumit. Hebat kan? Baik, jom kita masuk bahagian kedua. Kita akan kenal dengan unit yang paling asas, blok binaan yang paling kecil dalam keluarga karbohidrat. Namanya monosakarida. Cuba bayangkan monosakarida ni macam seketul blok Lego. Satu je. Ia unit paling kecil, dalam bahasa sains kita panggil monomer. Dan blok inilah yang kita akan guna untuk cantum-cantum dan bina semua jenis karbohidrat yang lagi besar lepas ni. Tengok ni. Inilah 3 superstar dalam geng monosakarida. Glukosa, fruktosa dan galaktosa. Nampak kan bentuk dia lain sikit antara satu sama lain, tapi semua ada perangai yang sama. Rasa manis, boleh jadi kristal dan senang larut dalam air. 3-3 ni lah blok asas yang kita akan jumpa merata-rata. Jadi, kat mana nak cari diorang ni? Senang je. Glukosa tu gula utama dalam nasi kita dalam anggur. Fruktosa, nama pun fruit, macam fruit. Betul, ada dalam madu dan buah-buahan manis. Dan galaktosa, yang ni special sikit, dia ada dalam susu. Okey, kita dah kenal blok yang satu. Sekarang, apa jadi kalau kita ambil 2 blok Lego tu dan kita cantumkan? Maka terhasillah apa yang kita panggil disakarida. D tu maksudnya 2. Simple kan? Jadi, bila 2 unit monosakarida bergabung, jadilah satu molekul baru yang besar sikit. Proses gabungan ni ada nama special, kondensasi. Bayangkan macam ni, bila 2 blok gula ni nak berpegang tangan, mereka kena buang sesuatu untuk bagi ruang. Apa yang dibuang? Satu molekul air, H2O. Contoh paling famous, bila glukosa berpegang tangan dengan fruktosa, boom, jadilah sukrosa. Itulah gula pasir yang kita guna hari-hari tu. Tengok ni, ada macam-macam kombinasi boleh jadi. Kalau 2 glukosa bergabung, kita dapat maltosa. Kalau glukosa bergabung dengan fruktosa, yang ni kita dah tahu dapat sukrosa. Dan kalau glukosa bergabung dengan galaktosa pula, kita dapat laktosa, gula dalam susu. Nampak tak? Blok asas yang berbeza, bila bergabung, hasilkan benda yang berbeza. Jadi, nak cari diorang kat mana pula? Maltosa banyak dalam biji ren. Sukrosa tentulah dari tebu. Dan laktosa, seperti yang kita sebut tadi, gula utama dalam susu. Okey, kita dah tengok 1 blok mono. Kita dah tengok 2 blok di. Sekarang, cuba bayangkan kalau kita cantumkan bukan 2, tapi ratusan, ribuan blok. Apa yang kita akan dapat? Sesuatu yang gergasi. Inilah dia polisakarida. Rantaian gergasi yang dibuat daripada beratus-ratus, kadang-kadang beribu-ribu blok monosakarida. Ingat, poli maksudnya banyak. Dan sebab dia dah jadi besar sangat, perangai dia pun berubah. Dia dah tak larut dalam air dan langsung tak rasa manis. Dah jadi lain terus. Cuba tengok betapa berbezanya bentuk diorang ni. Kanji nampak macam spring kan, berlingkar.
Glycogen pula lagi serabut, bercabang-cabang macam ranting pokok. Selulosa pula tersusun lurus, kemas dan padat. Dan bentuk-bentuk yang unik ni lah yang tentukan apa kerja masing-masing dalam alam ni. Fungsi diorang memang spesifik. Kanji itu store tenaga untuk tumbuhan, macam dalam ubi kentang. Glikogen pula store tenaga untuk haiwan, macam kita simpan dalam hati dan otot. Selulosa pula kerja dia lain. Dia bukan untuk tenaga. Dia ni macam rangka bangunan yang bina dinding sel tumbuhan yang kuat tu. Baiklah, kita dah tengok blok tunggal, blok berkembar, sampailah ke rantaian gergasi. Sekarang, jom kita rangkumkan semua ni dan jawab soalan besar. Kenapa sebenarnya karbohidrat ni sangat-sangat penting? Jawapannya boleh diringkaskan kepada 3 benda utama. Pertama, sumber tenaga segera, itu kerja glukosa. Kedua, simpanan tenaga, macam power bank, itu kerja kanji dan glycogen. Dan ketiga, struktur sokongan, macam tulang untuk tumbuhan, itu kerja selulosa. Tenaga, simpanan dan struktur. Ingat 3 tu. Jadi nampak tak? Dari gula dalam secawan teh kita, sampailah ke batang pokok yang paling tinggi, karbohidrat ada di mana-mana. Dialah sumber tenaga, dialah bahan binaan. Dan ini buat kita terfikirkan, kalau karbohidrat dah sehebat ni, macam mana pula dengan sebatian organik lain yang bina kehidupan, contohnya macam protein dan lipid? Itu cerita untuk lain kali.